setiap orang yang masuk ke dalam jamaah wasit ini haruslah ikut dalam zikir malam. Wasit nak tengok ketahanan anak-anak wasit. Di ruangan ini dipenuhi oleh malaikat. Malaikat maut, Syed. Malaikat maut. Kau nak mampus? Dewi boleh tengok malaikat, Wasit? Janggut aja. Boleh. Dewi pasti sampai ke tahapan itu. Asalkan Dewi membayangkan wajah wasit. Syed, Apa? bulu bersepai. Alamak. Bulu bersepai. Saya boleh tengok malaikat, Wasit? Boleh. Nanti kalau kau dah mampus. Apa pula? Jantan ikut jamaah ini. Yang penting, wasit nak anak-anak wasit pejamkan mata, bayangkan wajah wasit. Kecuali kau. Saya bayangkan wajah siapa, Wasit? Buruk. Buruk aja. Dah suai betul dah tu. Dewi, Ya, Wasit. Dewi zikir di depan wasit. Fokus memandang biji mata wasit. Saya zikir di mana, Wasit? Engkau direban ayam suai untuk engkau. Bila, Wasit? Lagi tadi elok kau berambus. Orang Ya, jantan mengacau jamaah aku. Ya, izin, Syed. Assalamualaikum. Sekarang, kita hanya tinggal berdua aja, Wasit. Ai, Dewi nak wasit boleh? ai, Pejamkan mata wasit. ai. Pejamkanlah. Sedap ni, sedap ni. Buka mata wasit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.